Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 BM Kertas 2 Johor Bahru. Mari kita lihat soalan kelima iaitu peribahasa. Jadi untuk soalan ini, biasanya ia akan suruh kamu berikan peribahasa dan juga maksud ataupun kamu beri peribahasa yang berkaitan dengan petikan yang diberikan. Lepas tu kamu perlu bina ayat ataupun isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai ataupun beri peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang ada dalam petikan. Jadi untuk soalan ini, dia hanya nak kamu nyatakan dua peribahasa yang sesuai sahaja. Jadi sangat senang nak dapat 4 markah untuk kertas ini. Ya. Okey, jadi kita baca dulu. 10 tahun lalu, Zulaika meninggalkan kampung halamannya kerana kehidupan yang susah dan berlaku perselisihan faham dengan adik-beradiknya. Jadi perselisihan faham ialah misunderstanding with the siblings. Okay? Kini dia di perantauan, maksudnya di overseas ya, yang dan dapat menikmati kehidupan yang agak selesa. Very comfortable life. Okay? Living a very comfortable life. Walau bagaimanapun, berbekalkan ingatan terhadap kampung halaman yang masih membara. Means no matter what, she still miss her hometown. Yeah? Dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman. So, she decided to come back for good, ya, dan menetap di sana. Dia juga terbuka untuk meminta maaf. So, she also ready to apologize dan berbaik semula dengan adik-beradiknya. Okay, and be nice with the siblings. Kini, kehidupan Zulaika lebih bahagia. So, now she is even more happy. Okay, living a happier life, ya. Okay, jadi di sini, apakah peribahasa yang sesuai? Jadi di sini dia sini ya, berbekalkan ingatan terhadap kampung halaman yang masih membara, dia mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman dan menetap di sana. Jadi mula-mula di perantauan overseas, no matter what, still the best is your own hometown. Okay? Jadi apakah peribahasa yang sesuai? Tentang hujan emas kan? Jadi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Betul tak? Setuju tak? Kan? Okey, kemudian untuk yang kedua, dia juga terbuka untuk meminta maaf. Okey, mula-mula bermusuhan kan, berselisih faham dengan adik-beradik, tapi sekarang dia nak meminta maaf, apologize dan berbaik semula dengan adik-beradiknya. Jadi ini apa? Apakah peribahasa ni? Cari. Kita tukar warna biru. Cari. Bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey? Jadi dapatlah 4 markah, senang saja. Okay? Lepas tu kita beralih ke soalan ke-6. Ya? Jadi sebenarnya dalam soalan ini ada lebih daripada 2 peribahasa yang dapat kamu nyatakan. Jadi kalau kamu tahu, beritahu cikgu dalam ruangan komen di bawah. Ya?